korang generasi suap anak ataupun generasi bagi anak makan sendiri? Alah yang orang sekarang sebut sebagai baby lead winning. Jujurnya lah, anak-anak saya memang makan bersuap. In fact, sampai sekarang pun, yang sulung umur 12 tahun, yang kedua umur 9 tahun, masih makan bersuap. If given a chance, kalau saya boleh go back in time, I would rather bagi diorang makan finger foods yang kids sendiri boleh makan sendiri, tapi as long as makanan tu penuh nutrien, sihat dan bersih. That's why untuk anak buah saya suggestkan adik saya bagi finger food yang crunchy, easy to eat, senang bawa to travel, at the same time mesti nutritious. Bila baby cubit makan sendiri makanan dia dan suap ke mulut sendiri, rasa makanan tu bagus untuk perkembangan diri rasa dia orang. Tapi makanan untuk kanak-kanak ni jangan bagi yang ada manis atau masin tau. Sebaik-baiknya jangan letak added sugar ataupun added salt. Perasa semula jadi daripada makanan tu dah cukup dah. Bila makanan baby dibuat dari buah apple atau berries, dia dah ada pemanis semula jadi. So tak patut ada pemanis atau garam tambahan. Korang boleh tengok dekat ingredients makanan tu untuk tahu sama ada makanan tu ada pemanis tambahan ataupun tidak. Make sure korang cari snack babies yang tak ada gula dan tak ada garam tambahan macam Milna Nature Puffs Organic Baby Food. Dia ada macam-macam perasa dan macam-macam bentuk. Pilihlah yang korang suka. Kalau korang nak tahu lebih detail macam perasa dia, bentuk dia, jenis dia, bahan-bahan dia, ingredients dia ataupun info lanjut tentang makanan sihat untuk babies, follow akaun media sosial official Milna Malaysia. At the same time, make sure korang masih berikan real food kepada anak-anak anda. Nasi, ayam, ikan, sayur macam broccoli, carrot, sawi. Ni semua real food dengan real nutrient for kids. Kids masih boleh enjoy healthy snacking in between meals, terutamanya during travelling. So, korang ibu bapa yang suap anak ataupun bagi anak makan sendiri?